Dah simpan emas dalam account Gap, nak keluarkan macam ni senang saja. Contohnya dekat tangan saya ni adalah 1 gram. 1 gram ni tak sesuai sebenarnya untuk jadikan simpanan. Instead, kita boleh jadikan collection. Kalau nak jual sikit-sikit, sesuai lah beli 1 gram banyak-banyak. Tapi kalau nak jual terus dengan amount yang besar, better kita simpan 1 keping 10 gram. Lebih senang nak jual, duit pun dapat banyak dan kita dapat jimat daripada segi cost premium. Kalau beli 1 gram banyak-banyak, kita akan dapat cost premium yang juga banyak. Tapi different kalau beli 1 keping 10 gram yang kita nak jual sekali untuk dapatkan semua. Kalau nak jual sikit-sikit, sesuai lah pakai 1 gram banyak-banyak macam ni. Dan dalam akaun Emas Gap sekecil 0.25 gram pun dah boleh fizicalkan. Menabung emas dekat akaun Emas Gap ni sangat mudah, murah dan juga patuh syariah. Based on our budget, saya tak ada pun duit yang banyak untuk beli 1 gram secara terus. Kita kumpul sikit-sikit dalam akaun Emas Gap serendah RM100. InsyaAllah kalau nak mula tabung simpan emas bersama Public Gold, boleh klik link dekat bio ataupun refer pin video untuk saya bantu anda dengan sebaiknya.